Jadi seterusnya 800 meter wanita semifinal yang pertama kita menyaksikan Awatif Jasmine mewakili Perlis di lorong 1. Terus simulakan 800 meter. Ini adalah yang pertama. Dengan menyaksikan kepada pacing terlebih dahulu dalam mungkin 200-300 meter pertama, 400 meter yang pertama dan kemudiannya 400 meter yang berikutnya barulah kita menyaksikan akan ada pecutan, akan ada perubahan tenaga itu sambil Wafas Safia terus saja dikejar oleh Rosnani. Rosnani yang berada di kedudukan yang pertama juga antara yang cukup dominan dalam acara 400 meter sebentar tadi di peringkat saringan. Rosnani terus saja berada di bahagian hadapan sambil dikejar juga oleh Wafas Safia. Setelah 200 meter yang pertama mereka sudah pun boleh memasuki kawasan dalam. Di belakang adalah Catherine Indun yang berada di kedudukan yang ketiga sambil Tarshini di kedudukan yang keempat. Tarshini sudah pun mara dan memotong dari bahagian luar memasuki kawasan atau memasuki kedudukan yang ketiga. Nah, kita memasuki lap yang terakhir, 400 meter yang terakhir. Rosnani masih lagi berada di bahagian depan. Wafas Safia cuba untuk mengambil alih kedudukannya sambil adanya Tarshini betul-betul di belakang. 577 iaitu Catherine Indun daripada Sarawak. Terus Rosnani masih lagi tenang saja di belakangnya sambil adanya Tarshini Maran dari Kedah. Dan kini memasuki 200 meter yang terakhir. Dengan masih lagi Wafas Safia daripada Pahang yang memimpin dan ada dua kelompok yang berbeza. Kelompok pemula ataupun leading pack diketuai Wafas Safia. Di belakangnya ada Rosnani dan juga Tarshini. Dan di belakang adanya Catherine bersama dengan Farah dan juga Awatif Jasmine. Tetapi Rosnani sudah pemula untuk membuka langkah. Wafas Safia sudah mula ditinggalkan. Tarshini berada di bahagian depan. Tarshini cuba untuk mendapatkan kedudukan yang pertama. Dan terus saja mara ke final bersama-sama dengan Rosnani yang akan mengakhirinya di kedudukan kedua. Wafas Safia di kedudukan yang ketiga. Sambil kedudukan yang keempat ialah Catherine Indun dari Sarawak. Dan boleh dikatakan Tarshini dari awalnya beliau hanya